Jom kita sambung ke bab 5. Tajuknya sangat penting. Begitu banyak hal bergantung pada reputasi. Jagalah ia dengan nyawa anda. So much depends on reputation. Guard it with your life. Sesuai permintaan anda, ini adalah huraian penuh setiap butiran dalam fail PDF tersebut menggunakan bahasa yang paling mudah difahami. 1. Idea utama, reputasi adalah senjata paling power. Dalam dunia kuasa, reputasi adalah segala-galanya. Kalau reputasi anda kuat, anda boleh menang atau buat musuh takut sebelum anda angkat tangan pun. Tapi sekali reputasi anda rosak, anda akan jadi sangat lemah dan orang akan serang anda dari setiap sudut. Intimidasi. Reputasi yang hebat boleh buat orang rasa gerun. Perisai. Ia melindungi anda. Orang tak berani nak cari pasal kalau reputasi anda bersih atau bahaya. Waspada. Anda kena sentiasa jaga reputasi anda dan jangan biarkan ada lubang atau ruang untuk orang fitnah. 2. Kisah sejarah, taktik kota kosong General Zhuge Liang. Ini adalah contoh klasik bagaimana reputasi boleh menyelamatkan nyawa tanpa perlu berperang. Situasi. General Zhuge Liang dari zaman 3 kerajaan di China terperangkap dalam sebuah kota kecil dengan hanya segelintir tentera. Tiba-tiba, musuhnya, Sima Yi, datang menyerang dengan 150,000 tentera yang sangat ramai. Apa yang Zhuge Liang buat? Dia tak lari dan tak bersembunyi. Sebaliknya, dia buat benda pelik. Dia buka pintu gerbang kota seluas-luasnya, suruh tentera dia berlakon macam orang awam tengah menyapu sampah, dan dia sendiri duduk atas tembok kota sambil main alat muzik zither dengan tenang. Kenapa Sima Yi tak serang? Sima Yi tahu Zhuge Liang ni seorang yang sangat bijak dan jarang buat silap. Reputasi Zhuge Liang adalah seorang pakar perang yang penuh muslihat. Hasilnya, Sima Yi fikir ini mesti perangkap. Dia takut ada tentera simpanan yang tengah tunggu nak serang dia. Disebabkan reputasi Zhuge Liang yang tak pernah kalah dengan mudah, Sima Yi tarik balik 150,000 tenteranya dan lari. Zhuge Liang menang hanya menggunakan reputasi dia. 3. Strategi membina reputasi anda. Teks ini menerangkan cara untuk anda bina nama. Fokus pada satu kualiti. Jangan cuba jadi pakar semua benda. Pilih satu kualiti yang buat anda nampak hebat. Contohnya, kecekapan, kejujuran atau kejam. Biar kualiti itu jadi kad perniagaan anda. Casanova, dia gunakan reputasi dia sebagai pakar memikat supaya wanita jadi ingin tahu tentang dia. Nama dia sudah sampai dulu sebelum dia sendiri sampai. Henry Kissinger, reputasi dia sebagai orang yang pandai buat rundingan damai sangat kuat sampaikan orang rasa perjanjian mesti akan jadi kalau ada nama dia. 4. Strategi menyerang reputasi musuh. Selepas anda sudah ada reputasi yang kukuh, cara untuk kalahkan musuh adalah dengan menyerang reputasi mereka. Cari kelemahan. Cari satu perkara yang boleh buat orang sangsi dengan musuh anda. Sekali anda berjaya buat lubang pada reputasi mereka, biarkan orang ramai, opini publik yang selesaikan selebihnya. Taktik P.T. Barnum. Barnum, orang sarkas terkenal, pernah diserang oleh pesaingnya yang buat fitnah pasal dia. Barnum tak marah, sebaliknya dia balas dengan cara yang buat pesaing dia nampak bodoh dan kejam. Akhirnya, reputasi pesaingnya hancur. 5. Bagaimana kalau reputasi sudah rosak? Teks ini juga beritahu apa nak buat kalau nama anda sudah tercalit atau buruk. Tumpang nama orang lain. Jika anda ada reputasi tak jujur, kawanlah dengan orang yang dikenali sebagai sangat jujur. Gunakan nama baik mereka untuk cuci balik imej anda. Contoh P.T. Barnum lagi. Bila dia mahu buang imej hiburan murah selalu lucah, dia bawa penyanyi soprano terkenal dari Eropah, Jenny Lind, ke Amerika. Nama baik Jenny Lind berjaya menaikkan kelas dan reputasi Barnum menjadi lebih dihormati. 6. Amaran. Jangan terlebih serang. Walaupun menyerang reputasi musuh itu bagus, anda kena hati-hati. Jangan nampak dendam. Kalau anda serang musuh secara melampau, orang akan nampak anda sebagai seorang yang jahat atau penuh dengki. Ini boleh merosakkan reputasi anda balik. Gunakan sindiran halus. Biarkan musuh anda nampak buruk secara semula jadi atau melalui kata-kata orang lain. Kesimpulan bab 5, anda kena kawal apa yang orang fikir tentang anda. Jangan biarkan nasib yang tentukan reputasi anda. Sekali anda dapat nama yang hebat, jaga ia macam anda jaga nyawa sendiri sebab tanpa reputasi, kuasa anda takkan kekal lama.